Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini kita nak present iklan raya yang terbaru yang bertajuk Duit Raya Fazli. Ini cerita tentang zaman dulu sahabat ya. Jom jangan tunggu lama-lama sahabat, dengan saya Wan Kan melalui channel terhibur sahabat ya. Tiap tahun sedih film sahabat ya. Jom, saya tiap tahun buat iklan raya present terbaik dari Jiran Malaysia. Jom. Stesen dekat rumah kita. Tempat SPBU lah, stesen Lain, isi minyak di depan dekat rumah dia. Ingat ayah dia dulu. Stesen ni yang ajar aku betapa payahnya nak jadi seorang Ingat dia ni. Duit Raya Fazli. Cium sahabat Bapak aku ni dulu kerja cikgu je. Cikgu sekolah rendah. Mak aku pun sama. Gaji kecil je. Tapi anak-anak ramai. Abah, nak yang kecil. Masuk bubuk ikan je. Alah bang, Bukan nak yang raya. kecil. Makan di bulan puasa sahabat. Besok abang cari. Ini apa? Besok abah cari Masa kata tu dia rasa ikan-ikan semua cukup je. nak kita ayam Dapat je. sahabat dia. Ini Honda sahabat makan Kalau time raya, abang akan bawa dia pagi raya di jalan-jalan rumah di Malaysia. Sedondong saja kalau baju dia orang ni cantik ya. Kalau Melayu kita ni kalau dah pakai baju Melayu, indahnya raya di pagi raya ni. Tengok dah sampai juga. kereta kami, kereta lama. Aircon pun tak ada. Kita lama. Bauan ya. InsyaAllah. Tapi okey je. Yang peliknya, muat je kami semua masuk. Minyak habis sahabat. Si minyak. Dia minta duit anak dia. Dia duit anak dia. Ni boleh bagi abah pakai dulu. Oh, ni duit anak dia. Nanti abah kan. Pakai duit anak dia. Alah bang, ni duit Raya Fazli. Raya Fazli. Nanti mesti abang tak ganti balik. Ganti balik Mau tak mau anak dia kasih juga. Seorang anak tak sampai hati. Ayah pun sengkan juga nak bilang kepada anak dia. Ayah muka dia. Ayah isi. Tengok. Kita bisa isi seorang ya. Si minyak seorang. Biasanya. Nangis saja. Susah. Siapa yang pernah merasa gini lah ayah dia. Masa itulah baru aku faham. Bukan senang nak besarkan kami adik-adik. Kita tu seperti ini sahabat ya. Nak yang kecil. Asyik bubuk ikan je. Dia buka ikan saja. Yang kecil. Ini nak minta ayam. Tapi ayah dia tak bisa membeli. Kenapa abang tak pakai baju baru? Baju ni pun baru lagi. Bukan selalu pakai sesekali Dia je. pernah kayak gini kita tahu sahabat. Orang tua kita dia kenapa pakai baju lama, kita harus faham kenapa dia tidak lambat dan dia susah sahabat. Dia selalu membuat anak dia bahagia sahabat. Siapa dah apa lagi? Tapi kita harus tahu. Tengok dia terharu dengan ayah dia sedih. Hari tu agaknya Abah dah habis cara dah. Selama ni dia tak pernah tunjuk yang dia susah atau tak cukup. Aku tak boleh bayangkan apa yang dia rasa bila dia minta duit kat aku masa tu. Nangis saya ni. Terharu. Isi minyak.
Nangis sayang sahabat ya, terharu sahabat. Yang duit tadi. Ayah apa? Jangan seorang ada korban itu. Ayah. Duit. Tadi. Terharu sahabat. Saya pun dengar iklan ini saya sedih sahabat. Sedih filmnya singkat Percayalah, tapi kita luar kasih biasa sayang bermakna tiada semua nilai. sahabat. Itulah cerita dia membuat kita memikirkan seperti inilah kita sahabat. Kita hidup di dunia. Salam Aidilfitri susah senang. dari BH Petrol. Percayalah kasih sayang tiada nilainya sahabat. Itu sahabat ya. Seorang ayah tetap seorang ayah. Kita memikirkan yang terbaik sahabat ya. Oke sahabat. Semoga sahabat suka dengan tonton cerita Iklan Raya hari ini. Semoga terbaik sahabat. Jumpa sama saya lagi Kuatkan Melayu channel vlog YouTube hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.